Jadi tuan-tuan, kalaulah hari ni ada depan saya ni ataupun yang tengah tengok secara online ni, online pun ada juga Okey, kepada tengok secara online, jangan lupa untuk like, comment, share, tap screen, tekan beg kuning yang ada, alright, supaya meriahkan lagi orang untuk tonton petang ni. Okey. Kalaulah kita ada dalam condition sekarang ni, kerja kat Taman Haji ni memang macam rutin je. Pergi datang, masuk, punch card, kerja balik, punch out, uruskan rumah, uruskan suami, tidur, esok pagi buat benda yang sama, ulang-ulang, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tuan-tuan buat benda yang sama aja setiap minggu, setiap bulan dan sepanjang tahun. Tuan-tuan ada potensi untuk ada burnout. Kerana apa? Sebab manusia dia tak boleh jadi robot. Robot ni buatlah benda yang sama ulang-ulang sebab dia robot. Kita pula ni bukan robot. Jadi somehow dia akan memberi kesan kepada kita punya kesihatan mental kita. Sebab itulah tuan-tuan, ada orang dia dah hilang rasa, dia guna ayat macam ni. Dai, saya ni macam ni dai. Saya ni sekadar lalui je kehidupan saya. Orang pergi kerja, saya pergi kerja. Suami saya suruh buat ni, saya buat ni. Nak uruskan anak, saya uruskan anak. Tapi saya dah hilang rasa, hilang lagi kenikmatan dalam kehidupan. Maka itu ciri-ciri kita sudah ada burnout punya isu. Boleh tuan-tuan? Dan burnout tak, kalau tak diuruskan dengan baik jadi apa? Dia akan pergi kepada satu mental disorder, dipanggil sebagai depression. Sama juga tuan-tuan, overthinking. Overthinking ni, nak cerita overthinking saja 2 jam lah. Overthinking yang tak diuruskan dengan baik, dia akan pergi kepada anxiety. Macam tu. Semua mental disorder yang kita dengar tu, depression, anxiety, apa semua tu, dia bukan hari ni kena, hari ni jadi, hari ni kena. Tapi dia adalah accumulation tentang burnout ataupun accumulation of overthinking yang tak diuruskan dengan baik, baru dia jadi anxiety. Sama juga tuan-tuan, mana ada orang minum air manis hari ni, contohlah dia minum air manis hari ni terus kena kencing manis, tak. Dia berterusan, dia lama fasa ambil masa tu, dan akhirnya baru dia kena kencing manis, macam tu.